Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. So, malam ni kita sebenarnya dah 2 minggu untuk bulan 2 minggu 2 minggu lah dalam bulan 10 ni kita baru mulakan kelas balik atas ada faktor-faktor tertentu lah. Uh, okay, untuk malam ni, boleh tak saya nak tahu yang dalam ni ada ke yang baru? Ke semua orang dah lama, dah pernah join kelas kita? Sebenarnya kelas kita ni daripada bulan 2 tak silap saya tahun ni. Dan 2 sampailah sekarang. So ada tak yang sini orang baru yang siapa Fadilah ni? Saya rasa macam Fadilah ni macam lama kot. Ke saya salah? Fadilah, Liana, Sofi, Yasmi Yatim, Paula ni, siapa orang baru boleh tekan 1, siapa orang lama tekan 2. So, nak tengok juga yang masih setia dengan kita ke, yang baru ke, yang lama ke. Yang lama ni selalunya dah banyak lah kelas-kelas yang kita buat yang kita sharekan kan. Macam tahulah selalunya hari Selasa kita buat actually beginner punya kelas. Yang hari Rabu mostly kita ambil kelas berkaitan platform ataupun website. Pagi Khamis tu kita akan buat uh, apa market weekly update kan, and then malam selalu kita akan adakan kelas lagi lah untuk intermediate to advance. So kat sini ada yang lama ada yang baru okay. So untuk kelas malam ni kita akan bawakan tajuk Ichimoku Kinko Hyo. Bunyi macam Jepun kan. So kita bawakan kelas ni untuk klien-klien khas untuk wangsa maju lah. So malam ni kita bawakan kita punya speaker yang dah lama dalam bidang market, dalam bidang industri, dah pakar dah dalam bidang kita punya industri ni, saham ni. So sebelum tu saya minta siapa yang baru ada yang baru kan? So boleh follow kita punya social media untuk tahu kita punya update berkenaan kelas-kelas kita yang akan datang lah. Saya dengar-dengar katanya tahun depan ada sesuatu yang kita insya Allah sesuatu yang kita akan bagi, semua kita akan info kat dalam kita punya group. So siapa yang belum join boleh join kita punya group. So untuk kelas malam ni apa? Untuk kelas malam ni siapa yang belum dapat kita punya slide boleh contact saya, boleh WhatsApp saya. Nanti saya akan bagi slide. Siapa yang dah dapat boleh ni lah refer kepada slide yang dah dapat lah. Okay, so tanpa saya membuang masa, saya jemput Puan Faizura untuk meneruskan sesi kelas kita pada malam ni. Ya, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, terima kasih Ain. Okey, malam ni saya akan terangkan tentang tajuk Ichimoku Kinko Hyo. Okey, atau selalu kita panggil Ichimoku saja. Okey, pembelajaran kita ni adalah untuk pendidikan, so kita tak ada bagi by call. Jadi kiranya anda semua bila dah belajar kena study dulu sebelum buat sebarang keputusan. Okey. Kita mula dengan Ichimoku. Dalam Ichimoku ni, kalau kita nak comparekan dengan indikator lain, bila kita nak buat analisa, kita kena pakai pakai lebih daripada satu indikator, sebab kita tak boleh nak mengharapkan satu indikator untuk kita nak menganalisa market tu. Tetapi dengan kita menggunakan Ichimoku sahaja, kita boleh tahu tentang trend pada ketika itu, dan kita tahu dia punya momentum, dekat mana kita nak cut loss, kita punya support dengan resistance, dan kita punya trading signal untuk buy dan sell. So maksudnya sekali pandang tu kita boleh nampak dah semua kita punya kriteria tu dah ada dah dekat dalam Ichimoku. So kita boleh pakai Ichimoku saja, ataupun kalau kita nak
tambah dengan indikator lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi Ichimoku sendiri dah mencukupi dah. Jadi tak perlu nak campur dengan indikator-indikator lain. Okay. Cuma untuk Ichimoku ni dia ada kelemahan sikit. Okay, Ichimoku ni dia punya garisan dia punya perkiraan dia adalah berdasarkan kepada, dia lebih kurang macam moving average perkiraan dia. Cuma dia ada perbezaan sedikit lah dalam perkiraan, tapi cara kira dia lebih kurang sama. So dia lebih kurang macam moving average. Bila kita kata moving average, bermaksud dia kira berdasarkan pada candle yang dah tutup. Maksudnya daripada history yang dah berlaku. Jadi itu kita katakan dia sebagai lagging indicator. Kalau macam stokastik ke RSI, yang tu leading indicator. Maksudnya sebelum benda tu jadi dia dah bagi tahu dah apa nak jadi. Tapi kalau untuk Ichimoku dia adalah lagging indicator kerana dia berdasarkan apa yang dah berlaku. Okey. Yang kedua, bila kita katakan lagging indicator, uh, dia punya dia hanya dia kita kata dia adalah trend following. Bila dia trend following, dia hanya sesuai kita pakai masa ada trend. So bila masa tak ada trend, maksudnya masa market sideways ataupun masa uh, accumulation ke, dia akan menyebabkan banyak terjadinya false signal. Okay. So yang tu nanti kita akan pergi kepada chart. Yang ketiga, dia sesuai hanya masa market trending. Maksudnya masa trend naik dan trend turun. Maksudnya trend yang jelas trending. Trending yang antara 35% ke bukan persen, 35 darjah ke 45 darjah tu dia punya pergerakan. Itu barulah kita katakan dia trending. Masa itulah baru kita katakan betul yang pembacaan kita untuk indikator ni betul, sebab dia masa pembacaan Ichimoku tu yang sesuai adalah masa dia punya trending kenaikan dalam 45 darjah. Okay. Okey. Ini adalah Ichimoku. Kalau kita tengok, kalau siapa yang first time tengok memang akan nampak serabut sikit, tapi nanti kita akan pergi review satu persatu dia punya indikator. Okey, garisan biru dan merah. Biru ni kita panggil Tenkan-sen, merah ni Kijun-sen. So ini yang macam garisan moving average. Lepas tu kita ada sengkau A, sengkau span A dengan sengkau span B. Dan sengkau span A dan B inilah yang akan menyebabkan dia terjadinya kumu awan ni. Dan lagi satu kita ada cikau span. Cikau span yang color kuning ni. Jadi ini adalah candle pada, contoh ya, candle pada current candle lah. Untuk kumu awan yang terbentuk, dia diplotkan ke depan 26 hari ke depan. Dan cikau span ni diplotkan 26 hari ke belakang. So yang ni adalah current price. Kumu dia akan baca ke depan, cikau span akan baca ke belakang. Cikau span ni ataupun kita panggil lagging span. Okay. Okay, kita pergi satu-satu ya. Okay, first sengkau span A dan sengkau span B. Okay, ini adalah cara untuk membaca indikator. Ini summary nak baca, tapi kita pergi dulu kepada kita punya chart. Okay. Okay, kalau kita tengok sengkau span A ni adalah yang garisan hijau yang dekat atas. Apa kumu ni? Yang apa kumu yang warna hijau gelap sikit ni. Nah, ini adalah kita panggil sengkau span A. So apabila sengkau span A berada di atas
sengkau span B yang garisan berwarna merah ni, bila terjadinya A berada di atas B, automatik awan ni akan jadi hijau. Bila awan ni hijau bermaksud itu adalah uptrend. Okay, bila dia jadi downtrend adalah kita tengok garisan hijau ni, kita ke belakang, dia akan jadi span A berada di bawah, span B berada di atas. So sengkau span B dekat atas, sengkau span A di bawah akan terjadi kumuh merah. Maksudnya ini downtrend. Jadi kalau nak senang faham, tak perlu pun kita nak ingat nama, just kita hafal hijau untuk uptrend, merah untuk downtrend. Itu dah cukup. Okay. Okay, sengkau span A ni dia punya perkiraan adalah dia kira ikut purata Tenkan-sen dan Kijun-sen. Dia kira purata, maksudnya Tenkan campur Kijun dia bahagikan 2. Kalau span B dia kira purata untuk 52 hari terendah dan tertinggi. So dia akan dapatlah perkiraannya. Okay, so kita tak perlu nak tahu pun macam mana dikira. Just kita nak tahu dia punya fungsi saja. Okay, yang ni saya kata tadi. Candle pada hari ini, dia dah tunjukkan awan ni apa yang akan jadi 26 hari. Dia diplotkan lebih awal. Kita dah tahu dah. Maksudnya, hari ni adalah pada current price ni, awan masa tu kita dah tahu awan dia uptrend ataupun downtrend. Okay. So contoh tadi kalau pada chart tadi, ini adalah chart yang terkini. Tapi bila dia akan jadi pada kita nak analisa yang dah terjadi, kita kena ambil kira ini adalah current price, dia punya awan dah dekat sini. Kita kena tengok macam tu. So tak boleh nak tengok price ni dan awan sini, tak boleh. So kita kena tengok pada kejadian candle hijau yang kecil ni, awan dia berada di sini. So kita kena tengok macam tu. So untuk yang kat sini, sama juga. Bila kita tengok candle kat sini, kita pandang awan dia. Awan dia hijau ke ataupun merah. Yang tu kita nak kena tengok. Okay. So bila kita nak beli, kita nak cari candle yang kita nak cari awan yang hijau. Sebab awan ni yang paling penting kalau kita nak tengok untuk Ichimoku, sebab kita nak tengok dia punya trend. Kita nak beli masa trend sedang menaik. Kita tak nak beli masa trend menurun. Okay. Nak tentukan untuk trend menggunakan awan ni, kita tengok first adalah dia punya pertukaran awan. Maksudnya daripada hijau dia tukar jadi merah, maksudnya trend dia bertukar daripada bullish menjadi bearish. Yang dekat sini trend daripada bearish bertukar jadi bullish. Okay, itu kita nak tahu trend dulu. Okay, jika candle ni berada di atas awan hijau, atas kumuh hijau ni, yang ni kita katakan dia sebagai uptrend. So kita boleh entry untuk Ichimoku ni, kita seeloknya kita entry masa dia awal-awal pertukaran trend. So kita boleh beli dan jual untuk beli dan hold untuk tempoh yang lama sikit. Tapi kalau siapa yang nak trade untuk short term, so maksudnya kita boleh tengok time frame yang besar sebagai uptrend,
dan kita boleh buka time frame yang lebih kecil untuk kita cari untuk setiap dia punya pullback tu untuk dia sambung kenaikan, dan kita boleh tengok time frame yang lebih kecil. Tapi untuk yang nak hold, seeloknya beli masa awal-awal pertukaran trend dan hold sampai dia cross balik. So nanti tu yang nanti kita akan review masa kat ujung. Okay, so ni bila candle berada di bawah awan, dia akan uh, buat kejatuhan lagi. So maksudnya bila dia downtrend, kita jangan beli kat sini sebab dia risiko untuk dia sambung turun sebab trend dia masih lagi downtrend. Kalau dekat trading view, teknik Ichimoku clock ni kena beli, tak payah beli. Cari je Ichimoku, tak silap Ichimoku clock kot nama dia. Memang ada dekat dalam trading view. Okay, first tadi kita dah tengok dia punya trend. Sekarang kita nak tengok momentum. Macam mana kita nak tahu momentum tu adalah berdasarkan kepada ketebalan ketebalan um, awan tu. Maksudnya kalau awan tu tebal, besar, dia punya momentum tu kuat. Okay, masa dekat sini, awan dia besar. Kita kena ingat ya, masa dekat sini, candle dia adalah di sini. Dia 26 hari daripada awan sini, 26 hari ke belakang. Maksudnya candle kat sini, dia punya kenaikan masih lagi kuat. Tapi bila awan tu dah mengecil, maksudnya dia punya uh, uptrend tu dah semakin melemah. So dia punya sideway dia dekat sini, dekat sini. So masa awan tu daripada kecil nak ke besar, kita boleh entry. Tapi bila kita dah nampak dia daripada besar, dia start mengecil tu, yang tu kita kena tahu dia akan buat sideway ataupun dia akan buat pullback. Kita tak tahu berapa lama dia akan buat ataupun berapa jauh dia akan turun, kita tak tahu. Dia boleh possible, boleh jadi dia terus pecah. Dia possible dia jadi dia terus pecah dekat awan bawah ni. Itu possible juga. Okay. Okay. Kita elakkan untuk nak membeli yang dalam awan. Sebab bila dia dalam awan, dia tak ada trend. Dia sideway. Kita tak tahu dia punya direction nak pergi kat mana. So kita tahu kalau atas awan hijau dia uptrend, bawah awan merah dia downtrend, dekat dalam awan dia sideway. So dia tak ada trend kat sini. Okey, ini pula kita nak gunakan awan tu sebagai kita punya support atau resistance. Okey. So contoh kat sini, bila dia turun, um, kita panggil upper kumo lah. Dia sengkau span A kan. Kita panggil upper kumo je. Upper kumo ni yang garisan atas ni dia bertindak sebagai support. Maksudnya kalau candle tu dia jatuh sampai dekat upper kumo ni, dia kalau dia kuat dia akan melantun balik naik. Tapi kalau dia pecah, dia akan test balik dekat support yang kedua kat sini, yang dekat lower kumu, yang sengkau span B yang bawah ni. Okay. So itu adalah dia punya support dan resistance. So macam case ni, dekat sini dia boleh tahan lagi. So dia naik dan dia turun, dia pecah dekat sini. Then dia buat pullback, retrace, lepas tu dia sambung turun. So kalau kita perhatikan dekat sini, dia punya awan dia tebal. So bila awan tu tebal, tadi kita kata bila awan tu tebal, momentum dia masih lagi kuat. Jadi bila dekat sini, awan tu dah makin mengecil. Bila awan tu dah mengecil, maksudnya dia punya uptrend tu, momentum dia dah slow. So dekat sini memang senang untuk dia nak pecah sebab dia punya awan tu, dia punya uptrend dah melemah. Okay.
Okay, ini contoh Dia turun, dia pecah support yang pertama, upper kumu. Dan garisan yang atas ni, bila kita kata dia uh, pecah support, automatik dia akan jadi resistant. So dia naik, dia tak lepas upper kumu ni, dia akan turun kepada support yang kedua. So support kedua, dia pecah, garisan ni akan jadi resistant yang kedua. So bila dia turun, dia naik tak melepasi awan ni, dia akan sambung turun. Okay. Untuk mengesan momentum semasa, kita tengok awan bawah price atau awan. Kalau momentum kita tengok awan yang 26 hari. Contoh macam kita tengok. Kita memang tengok awan-awan apa yang terjadi awan tu masa 26 hari. Tapi masa kejadian awan ni mengecil kat sini kan. Tapi price dekat belakang sini. Area-area kat belakang, sorry. Ini dalam 26 hari kan. Price lebih kurang berada dekat sini lah. So, masa dekat sini, perkiraan dia dah detect dah masa tu akan jadi trend dah melemah kat sini. So, bila dia dah dapat detect, dia dapat detect lebih awal kalau untuk cloud ni. So, bila candle tu dah pecah dekat awan yang dia kata masa tu dia kata melemah tu, itu memang akan pergi turun. Dia berbeza dengan masa kita nak beli tadi. Mana ke belakang? Tak ada. Yang ni kan? Yang ni, awan ni tengah tebal. Masa awan tebal, candle adalah berada di sini. Candle berada di sini. So, bila awan tu makin tebal, dia punya kenaikan ni tinggi. Bila dia turun, masa ni awan ni dah berada dekat sini dah. Masa dia turun ni. Masa dia turun. Awan dah dekat sini. So, dia akan test dulu pada awan yang dah lepas tu. Tapi kita tengok pada kejadian yang semasa ni, awan semasa ni dah kata awan dah makin mengecil. Maksudnya dia punya um, apa kita kata? Dia punya uptrend tu dah melemah. Dia possible dia test garisan ni, lepas tu dia naik turun, lepas tu dia pecah dekat sini. Selalunya dia akan pecah yang masa garisan dekat area sini. Maksudnya dia akan naik turun, dekat sini baru dia pecah ke bawah. Okay, boleh faham? Contoh macam ni kan. Tapi ini sebab bukan trending. So sebab tu dia boleh pecah sampai bawah sebab dia tak ada trend lagi. Kalau kita tengok kan dia pecah awan lepas tu dia terus turun. Dia tak ada kalau dia trending dia patut naik dulu. Okay? Sebab tu dia boleh pecah sampai kat bawah walaupun awan tu besar. Contoh yang macam ni kan. Yang macam ni yang saya kata tadi. Kita memang baca ke depan. Tapi masa kejadian tu dia akan test masa awan tebal tu. Masa awan yang dah berlaku ni dia akan test. Tapi pada kejadian tu awan dia adalah nipis. So bila awan dah nipis walaupun dia naik, kenaikan dia tu tak strong sebab awan dia tak besar. Uptrend dia tak kuat, momentum tak ada. So masa nipis ni yang dia akan pecah. Senang pecah. Okey. Yang ni pula masa dia downtrend. Masa dia downtrend, dia dah pecah resistance yang pertama, dia test pula resistance yang kedua. Okey. Kalau kita tengok first bila kita kata dia nak
dia nak buat breakout, dia nak pecah, mesti candle hijau. Okay, yang first ni candle merah. So dia bukanlah breakout, dia adalah false breakout, dia bukan solid breakout. Yang kedua, kalau kita tengok pada kita boleh combine dengan candlestick pattern. Yang candlestick pattern tu yang ada uh, engulfing, ada uh, apa nama lagi? Harami lah apa kan. So yang tu kita boleh combinekan dia dekat dalam bacaan ni. So kalau tengok dekat sini pun tak ada uh, pattern yang mengatakan dia boleh pergi naik. Okay, so dia tak lepas, dia turun. Okay. Yang second ni, second yang first candle ni dia tak solid, dia tak breakout solid. Dia kita kata breakout solid tu yang satu satu candle besar tu dia pecah betul-betul dekat tengah garisan. Maksudnya body candle tu dekat tengah-tengah garisan. So kalau dekat sini dia bucu-bucu je. Lepas tu second candle, third candle dia dah jatuh. So yang ni pun dia tak ada, kita boleh pakai pattern, dia tak ada untuk bullish pun. Bullish candle. So dia akan turun, dia tak lepas. Kemudian baru dia akan pecah. Okay. So kita boleh combine dengan candlestick sekali untuk nak tengok sama ada first kita kena tahu dia punya breakout tu betul-betul breakout ke. Lepas tu kita boleh combine dengan candlestick pattern. Candlestick pattern dia ada pattern yang kita baca 2 candle, kita ada baca 3 candle, ada yang uh, uh, tiga candle lah, 3 candle. So um, tak yang tu boleh Google, cuma tak perlu nak hafal, tak tak perlu nak hafal nama dia, just kita tahu dia punya cara bacaan candle tu, tu dah cukup. Okay, ini yang kita kata kita nak gunakan untuk signal buy dan sell. Okay, so macam mana kita gunakan dia? Ini saya baru terangkan tentang awan tau. Nanti yang kat ujung nanti kita akan combine semua indikator. Okay, so yang ni, okay, kalau kita tengok candle ni dah break, dah buat breakout dah. Okay, tapi breakout dia pun tak cantik sebab dia breakout dan dia pull back balik kan. Okay, so kalau masa kita tengok masa hari yang dia breakout ni, awan ni belum bertukar lagi. Okay, tak apa, kita tunggu dulu. Kita tengok yang hari kedua candle merah. Okay, kita tak boleh nak entry. Ketiga pun merah. Yang keempat kita tengok dia dah start hijau balik. Okay. Dia belum confirm dia akan naik. So agak risiko kalau kita nak entry masa yang first hijau ni. Kita boleh masuk masa yang second hijau. Second hijau ni dia dah start menaik kan. Kita boleh nampak dia dah start naik. Dia bukan berada di paras-paras yang candle ni. So dia lebih tinggi. So kita boleh start entry kat sini. So bila kita entry kat sini, kita tengok awan yang berlaku masa tu awan dah jadi hijau. Okay. So dekat sini kita boleh entry. Ini untuk yang nak entry awal, tinggal je. Okay. Okay, boleh nampak tak part ni? Nanti kat belakang saya akan tunjuk kat mana kat loss, kat mana nak take profit. Yang ni kita baru nak tunjuk cara baca satu-satu indikator. Okay, yang ni sorry, saya nak tambah. Yang dekat sini masa dia breakout, walaupun dia ada dua candle kedua ni dah breakout, katakan candle first ni solid breakout, candle kedua pun dah naik, tapi awan ni tak bertukar hijau lagi, dia masih dalam trend downtrend. Kita nak entry dia risiko sikit, yang tu kena betul-betul letak cut loss. Okay, sebab dia belum betul kita kata strong signal untuk buy.
Okay, yang ni untuk turun. Dia dah break pada awan ni. Break pada awan. So dia akan jadi, kalau kita kira ni, tak silap saya dekat area sini baru awan ni tukar merah kat sini, area sini. So masa dekat sini dia masih lagi hijau. So dia macam 50-50. Ini pun first candle. Candle dia pun bukan solid candle, bearish candle yang besar tu. So next dia ada gap down kat sini. Lepas tu baru awan ni bertukar merah. So dia start downtrend. So kita kena tahu bila bila contoh dekat sini ya. Awan ni besar, lepas tu awan ni mengecil. Awan ni mengecil sikit. So ini adalah dia punya sideway. So ni jangan ingat dia akan naik, dia boleh pecah ke atas, tak. Sebab dia masih lagi dalam trend menurun. So dia hanya buat kita kata pullback sebelum dia sambung turun. Okay, ada soalan untuk sengkau span A dan sengkau span B? Okay, kalau tak ada kita pergi next ya. Okay, next adalah Tenkan Sen dan Kijun Sen. Okay. Tenkan Sen ataupun conversion line. Ini ada setengah sistem dia pakai nama conversion line, baseline. Okay, Tenkan Sen dengan Kijun Sen. So Tenkan Sen dia kira untuk 9 hari punya data. Maksudnya 9 hari yang mana tertinggi dan terendah dia campur, dia bagi dua. Itu dia kira purata. Manakala untuk Kijun Sen dia kira berdasarkan 26 hari tertinggi dan terendah. So untuk kalau kita tengok garisan biru ni, garisan Tenkan ni, dia lebih laju sebab dia punya hari pendek berbanding dengan garisan merah. Merah ni untuk mid term, biru ni untuk short term. Okay, maksudnya kita pakai, kita tengok sama macam mana cara kita nak baca moving average. Okay, kita gunakan untuk nak tengok trend. So bila kita tengok trend, garisan biru ni garisan 9 hari, yang ni 26 hari. Kita just ingat macam tu je. So 9 hari mesti dekat atas, 26 hari dekat bawah. So kalau Tenkan berada di atas Kijun, itu masuk uptrend. Kalau terbalik pula, Kijun yang berada, Tenkan yang berada di bawah, Kijun dekat atas, ini kita kata downtrend. Okay. Okay. So yang ni kita kata kita baca dari segi dia punya candle. Candle dia pecah garisan. Maksudnya dia pecah garisan ni, Tenkan. Yang ni garisan Kijun, yang ni garisan Tenkan. Maksudnya kita baca kalau dia pecah ke bawah, dia akan jadi downtrend. Maksudnya bukan harga tu berlega-lega kat sini, tak, dia mesti pecah dan ke bawah. Maksudnya dia tak sentuh pun. Maksud dia macam ni. Ni price, ni garisan Tenkan, ni garisan Kijun. So kalau kita nampak macam tu, maksudnya ini sedang buat downtrend. Kalau uptrend pula, price ni dia dah pecah, dia start pecah dekat Kijun ni, lepas tu dia pecah dekat Tenkan kat sini. So price berada di atas Tenkan, berada di atas Kijun. Yang ni kita kata dia tengah buat uptrend. So salah satu cara kita nak baca adalah sama juga kita baca pakai breakout. Maksudnya harga tu mesti break ke atas. Masa yang ni, contoh macam ni, masa break ni, dekat sini kita boleh entry lah. Kalau sama ada nak entry masa dia
dia nak dekat close ni ataupun kita entry esoknya, kita boleh pakai. Okay. So yang ni dia bersilang. Okay. Bila kita baca start garisan tenkan dengan kijun tu mesti bersilang. Dekat sini masa market sideway ni, dia punya garisan kita akan jadi yang ni yang kita kata false signal sebab dia tengah market tengah sideway. So macam mana kita nak tahu sideway? Kita garis je, kita buat garisan kat bawah ni, kita buat garisan kat atas ni. Kalau dia tak pergi menaik macam ni, maksudnya itu sideway. Okay, dia tak pergi high, dia tak pergi low. Dia berada di sekitar area tu je. So ini kita kata market tengah sideway. So kalau market tengah sideway, dia cross berapa banyak kali pun kita tak boleh pakai sebab dia akan jadi false signal. So selalunya market sideway ni um, jadi masa contoh masa pullback ataupun memang masa accumulation. Okey, tadi kita tengok sideway pada price. Maksudnya harga tu dia bergerak mendatar saja. Okey. Yang ni kita tengok garisan tenkan dengan kijun sendiri yang akan menentukan sama ada masa tu sideway ataupun tak. Okey, maksudnya garisan ni, garisan biru ni dia tak kalau katakan dia tengah turun downtrend, dia mesti turun drastik macam ni. Tapi kalau turun, dia naik sikit, dia turun sikit, maksudnya ini, masa ni adalah masa yang dia buat sideway. Masa uptrend pun sama. Dia naik, dia sideway kat sini, maksudnya harga masa tu tengah sideway. So untuk tenkan dia tak berapa nampak sangat sideway dia. Kita tengok kijun. Kat kijun dia clear. Kijun dia kita boleh nampak line tu mendatar. So kita tahu masa tu adalah sideway. Tenkan dengan kijun uh, kita baca masa dia bacaan dia sama dengan price. Maksudnya current price tu. So kalau current price plot dekat sini, tenkan dengan kijun pun sama dekat sini. Dia tak macam cloud awan tadi dengan okay. So masa naik kita nampak dia buat kenaikan, harga pun tengah naik. Bila dia flat, maksudnya harga sedang buat sideway. Sama ada sideway ataupun dia buat ni macam deep juga dia punya correction kan. So masa dia flat ni kita tak entry. Masa dia dah start naik ni baru kita entry. Okay. Ini cara nak baca uh, market sideway daripada garisan tenkan dengan kijun. Okay. Dan garisan tenkan kijun kita boleh guna untuk support resistance. So contoh, kalau kita entry, contohlah kita entry masa dia cross kat sini, kita ambil entry dekat sini, dia turun, dia pecah pada garisan tenkan 9 hari, kita boleh exit. Tapi ini untuk siapa yang nak short term. Kalau saya prefer ambil pada kijun. Ni mid term punya garisan. Okay, kita boleh take profit dekat sini. Dengan syarat kita masuk dekat awal lah. Bukan kita masuk tengah-tengah ni baru kita nak cut loss kat sini. Tak boleh. Kalau kita dah masuk yang dah dekat tengah-tengah trend ataupun dekat atas trend, better kita pakai garisan tension untuk nak start cut loss. Okay, ni resistance sama tengah downtrend. Dia akan test pada tenkan. Tak lepas tenkan, dia akan turun balik. Dia test pada kijun. So, bila kijun dia dah lepas, dia baru start akan bertukar. Kalau tengok garisan ni pun dah start bertukar dah. So, perubahan daripada downtrend, dia akan jadi uptrend. Sebab garisan tenkan berada di atas kijun. So, kita gunakan
Ten dengan Kijun ni untuk buy dan sell signal bila garisan dia bersilang. So maksudnya kalau kita nak buy, kita mesti tengok Tenkan ni bersilang dengan Kijun. Tenkan berada di atas, Kijun di bawah. Okay. Untuk yang dia downtrend, Tenkan di bawah, Kijun di atas. Dia terbalik. Okay, so contoh kita ada entry kat sini, kita ada 2 point. Okay, tadi saya terangkan pasal uh, bila dia cross, kita boleh entry kan? Okay, so dekat mana kita nak entry? Sama ada A ataupun dekat point B. Okay, kat mana nak entry? Sama, dua-dua sama, cross, candle pun hijau, price dah berada di atas Tenkan dan Kijun, kan? Dua-dua sama. So dekat mana kita nak entry? Dekat B. Kenapa B? Okay, dia ada reason kenapa dia jadi dekat B. A atau B? Tak boleh A atau B. Satu je jawapan dia. Okay, so kita pergi next. Okay, dekat sini lah. Ya betul. So dekat sini, sebab tu saya kata kita akan combine, kita belajar satu-satu, lepas tu kita combine. So kita tengok pada awan. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, masa point A dia bersilang, candle dekat dalam awan. Bila candle dekat dalam awan, dia tak ada trend. Bila dia punya cross ni dekat dalam awan, price dekat dalam awan, maksudnya dia tak ada trend masa tu. So kita tak boleh nak ambil. Bukan nak kata dia tak boleh naik. Dia possible nak naik tapi dia tak ada trend. Dia punya kenaikan tu mungkin limited. Okay? Dia test resistance become support. Resistance become support. Kat mana resistance become support tu? Dekat atas ni tak sampai. Oh, dekat sini. Okay. So, kita pakai maksudnya persilangan yang berada di atas awan hijau. Itu yang kita ambil. Untuk kita buatkan dia jadi buy signal yang strong. Tapi dengan syarat masa kita ambil ni, awan tu masih hijau lah. Awan yang ke depan ni masih lagi hijau. Okay. So kita boleh ambil entry kat sini. Ini kalau dia persilangan di atas awan hijau, dan awan tu masih lagi hijau, itu kita kata kira strong signal untuk buy. Sebab kalau kita tengok breakout dah first dah breakout. Kan yang breakout ni yang breakout yang dekat sini kira tak valid sebab masa tu awan dah dekat bawah. Okay, so masa dekat atas ni pun atas ni kita boleh ambil dengan syarat masa kira 26 hari tu dia dah hijau kat sini. Kalau dekat sini kita ambil, dekat sini masih merah, kita tak boleh ambil breakout ni. Okay. So bila dia buat lagi sekali persilangan kat sini, kita boleh terus entry. Kita nak take profit kat mana? Kita ambil dekat atas ni. First dia ada dua. Satu kita take profit masa dia pecah Kijun. Satu lagi kita boleh take profit masa Tenkan bersilang dengan Kijun. Kita tengok mana yang paling awal. Kalau sideway awan dia merah ke? Tak. Kadang sideway awan hijau. Tak tentu. Okay, boleh clear tak untuk ni? Dekat sini part ni agak tricky sikit.
Okay. Yang ni untuk downtrend. Nak TP bawah awan merah. Kalau nak pakai awan, tak kisah. Kadang dia boleh awan hijau. Yang penting dia pecah awan. Okay, nanti kita tunjuk yang dekat dekat ujung tu ada ni extra chat. Okay. Untuk yang downtrend ni, dia pecah dekat sini dah pecah dah awan first. Okay, lepas tu dia buat sideway kat sini. Dekat sini dia cross balik. So, bila kita nampak dia dah cross balik dekat sini, dia berada di bawah awan. Lepas tu nampak tak price tu dia break garisan tankan dengan kijun ni. Lepas tu dia turun, 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 turun dan turun. Sebab downtrend dia tengah kuat. First dia dah duduk bawah awan. Second garisan tankan dengan kijun dah bersilang ke bawah. Yang ketiga price tu dah melepasi tankan dengan kijun kat bawah tu. So dia punya jatuh tu tak ada limit lah, jatuh dia terus jatuh. Sebab kalau katakan dia baru cross kijun, tankan dia ada lagi, so kemungkinan dia turun dia akan retest balik dekat tankan. Sebab tankan dengan kijun ni kita boleh guna sebagai salah satu support dengan resistance. Tapi bila dekat sini, maksudnya bila dia nak jatuh ni, dia dah tak ada apa-apa support yang nak menghalang dia. Yang ada hanyalah candle punya support kat sini satu, dia dah pecah. Yang ni kedua pun dah pecah. So dah habis kat sini, dia sambung turun. Okay. Okay. Itu untuk tankan dengan kijun. Ada soalan tak untuk tankan dengan kijun? Dia bila satu-satu dia tak nampak sangat. Nanti bila kita combine baru nampak. Okay, ini untuk cikau. Cikau span. Cikau span ni kita panggil lagging span. Okay. Okay, yang ni dia terbalik. Kalau awan tadi kita plot ke depan. Cikau ni kita baca dia ke belakang. 26 hari ke belakang. Ini adalah current price 26 hari ke belakang. Ini adalah garisan cikau span ataupun lagging span. Okay. So kita tengok macam mana nak baca dia. So cikau span ni kita nak tengok dia punya cara baca trend adalah contoh masa dia tengah uptrend naik ni, lepas tu dia langgar candle. So bila dia langgar candle, dengan syarat masa tu tengah trending lah, bukannya yang naik sikit-sikit je. Ini bukan masa sideway, dia memang masa trending. So masa trending dia dah langgar candle tu. Ini kita katakan dia pertukaran trend daripada uptrend kepada downtrend. Kalau yang daripada awal ni dia daripada bawah, dia pecah ke atas. So maksudnya daripada downtrend dia bertukar jadi uptrend. Okay. Clear? Okay, cikau ni kita nak bacakan dia. Kita baca cikau ni kalau kita nak kata dia uptrend, dia mesti berada di atas price. Dia ada price ni yang candle ni. Lepas tu dia berada di atas tenkan, dia berada di atas kijun dan dia berada di atas umur dan juga sengkau span ni. Maksudnya dia berada di atas, paling atas sekali.
So ini yang kita katakan dia uptrend. So bila dia downtrend pula, dia berada di bawah, kita kena ikut urutan. Dia berada di bawah, lepas tu Tenkan, Kit Jun, lepas tu awan merah. So tak payah hafal sengkau span A dengan span B, kita just ambil awan merah saja. Okay. So dia berada di paling bawah sekali dan dia boleh pergi turun turun lagi dan lagi sebab dia tengah downtrend. Okay. Next kita pakai garisan cikau ni untuk kita nak baca dia punya pergerakan. Okay. So contoh dekat sini bila cikau dia turun sampai ke lower kumu ni kan kita punya support. So dia boleh baca sebagai bila garisan ni langgar ataupun sentuh dekat bawah ni, kalau dia tak lepas dia akan naik. Sebab ini adalah kita punya support. So masa dia punya garisan bersentuh dekat support ni, chart tu adalah dekat sini. So kalau kita refer pada candle saja, kita tak nampak dia nak pergi mana. Tapi kalau kita refer pada cikau, kita nampak dia tahan dekat support ni dan dia naik. So sebab tu dia boleh sambung naik. Bila dia naik pula, kita tengok dekat sini, dia punya garisan dekat resistance ni, dia try untuk break first time. Second time ni, dia punya ketinggian ni tak lebih tinggi daripada yang sebelum ni. So kita tahu dia punya kenaikan tu ada resistance. Dia sangkut dekat resistance area sini. So sebab tu dia turun. Dia kalau kata dia nak naik, dia mesti macam ni. Yang kemudian tu dia mesti lagi tinggi. Macam ni pun dia naik, dia turun, lepas tu dia pecah naik. Dia tak buat macam ni. Yang ni kan dia punya kenaikan kali kedua tu lebih rendah daripada kenaikan pertama. So ini salah satu kita boleh tengok macam mana nak baca cikau span ni. So, okay. Lepas tu cikau span ni sebelum ni dia uptrend sebab dia dah duduk awan hijau ni kan, dia dah duduk kat awan ni, lepas tu dia masuk dalam awan. Lepas tu cikau ni dia pecah candle. Bila dia pecah candle, dia naik balik, dia tak lepas lower kumu merah ni. Awan merah ni, dia punya lower kumu dia tak lepas. Sebab ini adalah kita punya resistance. Sebab bila dia dah pecah daripada uptrend jadi downtrend, automatik yang ni akan jadi resistance. So bila dia tak lepas kat sini, kita tengok candle dia adalah pada ketika itu dia naik sampai kat sini. So kalau untuk candle kita tak nampak. Tapi bila kita combine dengan cikau, kita nampak sampai mana dia nak pergi. Okay, so dia tahan kat sini, so dia sambung turun. So harga akan jadi downtrend. Okay, boleh clear nampak support dan resistance. Yang ni sama juga. Tadi kita baca support resistance pada awan kan, pada kita punya cloud. Sekarang ni kita baca cikau span kita ni pada garisan Tenkan dengan Kijun. So kita tengok masa dia naik, dia turun, dia akan terhalang dekat kita punya garisan Tenkan. Masa cikau ada kat sini, candle berada dah dekat bawah ni. So lepas tu candle naik. Sampai dekat sini. Okay. Ini kan uptrend kan? Uptrend. Dia dah langgar candle dekat sini. Yang ni dia langgar candle tapi dia tak pecah ke bawah.
compare dengan yang ni, dia langgar candle dan dia pecah ke bawah. Maksudnya candle ke atas, line tu dekat bawah. Compare dengan yang ni, dia langgar candle tapi lepas tu dia sambung naik. Itu perbezaan dia. Okay, so yang ni dia pecah candle dia ke bawah, lepas tu dia naik, garisan kijun ni akan jadi dia punya new resistance sebab um, dia dah buat downtrend kan. So yang ni akan jadi resistant, new resistant yang pertama. So dia naik tak lepas ni dan dia akan sambung turun. Masa masa terjadi ni candle dia dekat sini. Cikau ni kita baca cikau ni dia punya garisan adalah sama dengan current price, sama je. Kalau kita tengok dia naik, memang dia naik. Cuma dia diplotkan 26 hari ke belakang. Itu saja. So dekat sini kita boleh compare. Cara nak baca adalah sekejap, Okey, contoh macam ni kan. Kita nak baca dia. Candle ini adalah current price untuk yang dekat sini, area sini kan. Okay. Bermaksud current price ni lebih tinggi daripada 26 hari yang lepas. Maksudnya current price ni yang berada di level ni lebih tinggi daripada 26 hari yang lepas dekat sini. Itu cara baca dia. Sebab tu kita nak cikau tu berada di atas candle. Kita nak compare kan. Kita boleh compare kan um, cikau dengan candle pada masa itu. So kalau kita tengok kat sini, cikau dekat sini. Tapi candle dia adalah candle dekat sini. So bermaksud candle masa ni kan sama kan harga dia kat sini kan. Okay. So masa ni candle terkini berada di bawah daripada 26 hari yang lepas. Maksudnya dia dah start menurun compare dengan 26 hari yang lepas. Itu cara nak baca cikau span. Okay, cikau span ni dia simple sikit. Sebab dia hanya ada satu garisan saja. Okay, ada soalan tak? Nanti you all boleh minta nota dekat admin kan. Um, dan boleh boleh baca balik, compare balik chart dengan yang ni yang summary kita nak tengok cara untuk baca setiap garisan tu. Dia, macam mana dia cross. Maksudnya kalau cikau dekat atas dia akan jadi uptrend, downtrend. Ini summary daripada chart-chart ni semua. Okay. Okay, kalau tak ada soalan kita sambung pergi analisa. Macam mana kita nak analysekan cara baca. Okay. Ini kita dah combine kan. Ini semua macam dah tak, ini basic je. Ini basic Ichimoku. Uh, dia untuk permulaan memang macam susah sikit. Tapi lama-lama bila dah study, okey lah. Okay, first, apa yang kita nak buat? Okay, first, nota nak minta dengan siapa? Ada admin tadi dah bagi nombor dekat atas. Okay, tu nombor admin. Boleh WhatsApp admin untuk minta nota.
Rakaman nanti kita akan add dekat dalam YouTube ya. Okey. Okay, so macam mana? First, kita nak tengok adalah kita tengok macam mana kita nak cari adalah kita tengok pada breakout. Okay, first kita cari candle yang breakout masa dekat sini. Masa sebelum-sebelum ni dia mesti akan jadi sideways sebab bila bila harga nak naik, sebelum dia nak naik daripada dia downtrend tu dia akan buat accumulation dulu, dia akan sideways dulu. So dekat situ akan jadi awan kejap hijau kejap merah. So itu sideways, kita tak nak masuk masa tu. So kita first tunggu adalah kita cari masa ada satu candle hijau yang breakout. Ini kira boleh kata solid breakout lah ni. Okay. So apa kita buat bila dia ada breakout, kita tak tengok masa breakout tu. Kita tengok next candle. Next candle hijau tak? So kalau next candle hijau, kita boleh masuk masa next candle. Tapi dalam contoh ni, next candle tu dia tak hijau, dia merah. So kita tak nak masuk. Third candle, ini kira macam dah first breakout lah. So kita tengok first breakout ni hijau. Okay. Dia dah start hijau balik. Second candle lepas tu, dia pun mendatar lagi, tak ada. So kita tak nak masuk. Kita nak masuk masa contoh first candle, second candle tu kita nampak ada kenaikan. Breakout maksudnya keluar daripada awan, ya. Breakout ni. Candle yang pecah awan ni. Kita nak masuk masa tu. Bukan nak masuk masa tu. First kita nak cari entry. Itulah kita guna breakout. Masa candle pecah awan. Okay. So masa kita nampak kenaikan adalah pada yang garisan putih ni. So itu adalah kita punya entry point. Sebab kita nampak dah daripada dia sideways tu ada satu candle hijau yang naik. Okay. So kita akan start dekat situ. Okay. Sebelum kita nak entry, itu adalah entry point. Okay. Bila kita dah dapat entry point, kita nak buat apa? First, kita kena tengok awan dia. Awan dia hijau ataupun merah. Okay. So kalau tengok dekat sini, kita nampak masa pada candle ni, awan dia dah jadi hijau. Okay. So maksudnya dia dah bertukar jadi uptrend. Okay. So kita boleh ambil tu. And then kita nak tengok apa? Lepas tu kita tengok yang masa ni memang Tenkan dah ada dekat atas Kijun. Okay. So yang ni memang dah okay dah. So next kita tengok Cikau. Cikau ni dia berada paling atas sekali. Maksudnya yang macam saya tunjuk tadi, Cikau mestilah paling atas. Cikau dia duduk di atas price. Maksudnya dia tak ada apa-apa halangan dekat atas. Itu Cikau. Kalau Cikau duduk dekat dalam candle ni, kita tak nak. Dia mesti dah pecah semua garisan. So dekat sini kita boleh ambil entry. So bila kita entry dekat sini, kita punya cut loss adalah dekat sepanjang lower kumu ni. Awan yang bawah ni, garisan bawah ni, itu adalah kita punya cut loss. Okay. So kalau tengok contoh kat sini, kita masuk kata kita masuk RM3. Tak sampai RM3.20. RM3.20 lah, kata RM3.20. 325 ke macam itulah. Okay. Kata RM3.30 lah. Kita masuk RM3.30. Kita punya cut loss dekat bawah ni dalam area RM3. So 30% adalah kita punya cut loss. Okay. So dia naik sampai atas, kita boleh take profit. Dekat sini kita dah boleh take profit dah. Sebab price dah break Kijun. Siapa yang nak take profit boleh ambil dekat sini, harga dalam RM4. Okay. Second dekat mana?
nak ambil, kalau siapa yang nak tunggu cikau ni, kalau kita tengok cikau ni dah ke bawah. So kalau cikau ni langgar candle ni, yang ni kita dah boleh ambil untuk poin kedua untuk take profit. Yang ketiga, kalau tengkan ni cross kijun. Dan yang keempat, kalau candle ni pecah awan. So kita tengok mana yang sampai dulu. So kalau tengok dekat sini, candle cross kijun ni sampai dulu. So kita boleh ambil take profit ni. Sebab kalau dia turun, dia possible untuk test sampai dekat apa apa kumur ni. Ini kita punya support, next support. So maksudnya jauh juga kalau daripada RM4 dia pergi RM3, RM3.80 ni, 20 sen dia punya support. So kalau kita nak take profit dulu boleh. Kalau nak entry kemudian pun kita kena tunggu ada lagi signal ataupun tak. Okay. Ada soalan tak Pat ni? Tapi kalau kita tengok pada awan dia masih lagi tebal. So kemungkinan dia hanya akan buat pullback sebelum dia sambung naik. Sebab awan dia masih tebal lagi. Itu salah satu faktor yang kita nak kena tengok lah. Kalau kita rasa dah nak exit, lepas tu dia naik balik, kita nak entry, kita boleh buat dengan syarat semua cukup syarat lah. Maksudnya garisan cikau ni menaik, tengkan masih berada di atas kijun, apa ni, cloud dia masih hijau dan besar. Itu antara kita nak kena review balik semua. Okay. Sebab tu kalau Ichimoku ni mostly kita pakai untuk masuk masa awal trend dan kita hold. Ataupun apa yang boleh buat lagi satu, dekat area ni kita boleh, kalau kata tak nak jual semua, so kita boleh jual maybe dalam um, 70% ke 80% kita jual, so kita simpankan lagi 20 ke 30%. Maksudnya 20-30% tu kita biarkan dia hold. Kita letak TP dekat bawah sini. Sebab saya rasa kalau dia pecah bawah ni, area ni dah apa cikau ni akan langgar dekat area candle ni. Okay. So maksudnya kita ambil dekat sini, katakan 70% kita ambil, 30% kita hold lagi. Ataupun kalau nak 50-50. Cuma kalau 50-50, kalau kita entry kat sini, kita ambil 50 kat sini, dia turun lagi kat sini, kita punya profit dah jauh banyak lah. Banyak dah berkurang. Okay. Okay, boleh faham tak? Macam mana nak entry? Macam mana nak entry, macam mana nak exit. Dia kena ikut pada bacaan, kena tengok satu-satu indikator kita masukkan dalam tu. Okay. Okay, so ni kita analisa counter-counter yang sedang berjalan. Okay. So kalau yang macam ni senang sikit nak nampak sebab kita dah tahu candle tu berada di mana. Ini dia punya awan, ini dia punya cikau. Okay. Ini adalah masa sekarang. Okay. So price ada dekat sini. Kalau kita tengok, first kita nak tengok kalau short term entry kat trend line. Dekat area mana tu? Dia okey. Sebab tadi kan kita kata tenkan ni, kalau price ni dia pecah tenkan ke atas, ini tenkan yang bukan trend line. Kalau dia pecah tenkan ni, itu salah satu kita punya buy signal. Kita boleh entry dekat masa dia pecah ni. Yang tu boleh.
untuk short term. Tapi kena kena tengoklah kalau dah dia naik daripada contoh RM3 kan, dia naik dah sampai RM6, kita nak entry lagi atau agak risky sikit. Walaupun untuk short term. Kita boleh boleh entry tapi kita kena letak stop loss tu dekat. Kita tak boleh letak stop loss tu ambil dekat low low Kumo ni ke low Kumo, tak boleh. Sebab kita kita dah ambil um, apa kita kata kita dah ambil entry tu dah terlalu tinggi. So kita nak letak stop loss kat bawah ni sangat-sangat besar kita punya risk. Sebab kita dah masuk tinggi, risk kita dah besar. Lepas tu kita kita letak pula stop loss tu kat bawah. Yang tu yang takut. Kalau stop loss, contoh kita masuk dekat sini kan, dia pecah ni. So dekat sini dia pecah kan. Kita punya cut loss kalau dia break dekat keju, okay lah. So kalau contoh masuk dekat sini, kita ambil dekat RM4, kita masuk dekat RM3, 70 sen. Dan 30 sen lah. Sebab kita short term kan. Hmm. Tapi untuk yang ni, saya rekomenkan pakai daily chart daily chart, weekly chart, monthly chart tak apa. Jangan pakai time frame yang rendah. Risiko. Okay. Melainkan kalau kita nak pakai time frame yang kecil boleh. Cumanya kita nak confirmkan kalau contoh kan masa tu kan candle baru nak pecah garisan tengkan ni kan. So kita buka contohlah ini can chart daily, kita buka H4, kita tengok kalau H4 tu keadaan dia keadaan dia dah macam ni, so maksudnya dia menyokong menyokong yang daily punya time frame tu bahawa dia punya breakout tu memang akan confirm. Boleh faham tak? Maksudnya kalau kita nak masuk ni pada hari yang dia breakout ni, katakan kita nak masuk awal. So kita tak tahu sama ada betul dia akan jadi breakout ataupun tak, dan kita tengok time frame kecil. Kita ambil lah time frame H4 ke kan. So kalau time frame H4 rupa dia macam ni, boleh entry. Okay. So ini kita nak analisa apa yang tengah jadi sekarang. Sebab yang tadi tu yang dah lepas kita tak nampak kan. Okay. So ini apa yang jadi. So first bila kita nampak chart macam ni, kita nak baca adalah first kita tengok awan dia. Awan dia adalah awan hijau. Awan hijau maksudnya uptrend, dan awan dia daripada kecil ni, awan dia dah start besar. Maksudnya momentum dia tu dah start masuk dah. Okay. Dia dah start momentum dia. Okay. Next, kita tengok apa? Kita tengok Tenkan dengan Kijun. Tenkan di atas Kijun, dia dah cross somewhere dekat area sini. Area sini dah tak nampak kan? Okay, dekat area sini. So, sini dah ada kita punya buy signal untuk Tenkan dengan Kijun. Cumanya, price ni dia duduk dekat atas Kijun, tapi dia duduk dekat dalam Tenkan. Yang ni tak berapa nak cantik. Kita kena tunggu dia breakout dekat atas Tenkan ni, garisan biru. Kan kita nak dia duduk dekat atas ni macam ni. Kalau dia duduk kat atas dia boleh naik. Tapi kalau dia duduk dekat bawah dia tak lepas lagi, dia akan sideways lagi sebelum dia pecah. Okay. Next kita tengok pada masa ni kita tengok dia punya cikau. Okay, cikau dia dekat sini. Cikau dia maksudnya dia duduk dekat atas garisan semua. So dia tak ada halangan. Cuma halangan dia adalah dia tak lepas lagi dia punya previous high. Okay. So bila dia pecah ni, kita boleh entry. Tapi kalau dia dah start masuk balik, kita nak kena tengok. Kita boleh combine dengan volume. So bila dia masuk balik tu, volume tak berapa nak besar, okay, kita boleh hold. Volume kena pandai baca jugalah. Volume besar dengan volume kecil pada pada masa harga tengah naik dan tengah turun, itu ada maksud dia. Okay. Ataupun kalau tapi bagi saya yang ni dah kira kita dah kata dia uptrend, dia bullish sebab dia punya awan ni besar. Dan dia buat pattern kita boleh kata yang ni dia naik dan dia buat sideways.
sebelum dia nak sambung naik. Okay. Dia macam tu. So dia masih dalam kategori uptrend. Cumanya kalau kita tengok Kijun ni awan pun semua tengah mendatar. So dia tengah sideways. Teknik ni depend RSI ke tak pakai? Tak pakai RSI. Untuk untuk Ichimoku dia boleh pakai sendiri, ataupun kalau kita nak combine, the best is volume. RSI semua dia tak boleh sebabnya yang ni lagging. Kita nak combine dengan leading. RSI dah bagi, mungkin RSI dah bagi awal dekat sini dah. Ataupun RSI bagi awal dekat sini. Dia punya signal. Tapi kita Ichimoku kita tak ada lagi signal dekat area sini. So kita tak boleh entry. Okay. Okay, next kita pergi tengok contoh lain. Okay, so kalau tengok macam ni confirm kita boleh nampak dah. Ini downtrend. First, candle kat sini awan dia merah dan awan dia masih besar. So ini downtrend masih kuat. Tenkan garisan biru dekat bawah Kijun. Kijun kat atas, tenkan kat bawah. Ini garisan 9, ni garisan 26. Okay, so yang ni memang kita tak boleh ambil. Dan dia punya cikau, kita tengok cikau dia. Cikau dia dah pecah candle daripada dekat sini. Dia pecah candle. Dia pecah candle, lepas tu dia pecah awan. Kalau dia pecah awan, dia memang kuat nak turun. Dan dia berada di bawah sekali. So, maksudnya uh, harga sekarang lagi rendah daripada 26 hari yang lepas. Kat sini kan. Ni harga sekarang kat sini. Harga sekarang lebih rendah daripada 26 hari yang lepas. So dia memang tengah downtrend. So dia akan turun. Okay. Yang macam ni senang kan? Nampak kan? Dia straightforward. Sebab semua memang tengah turun. Kita senang nak nampak. Tapi kalau dia 50-50, kita kena baca sikit. Okay. So yang ni ini dia tengah uptrend. Dia dah uptrend. Okay. So sekarang ni uh, awan dia masih hijau. Cuma kalau kita nampak awan ni dia dah start. Yang ni dah flat ya. Atas ni dah flat. Bawah ni dah start naik. So maksudnya dia dah start nak mengecik. Okay. Next kita tengok Tenkan dah cross Kijun. Walaupun dia berada di atas awan, kalau Tenkan dan dah cross Kijun, maksudnya short term tu dia nak turun. Okay. Maksudnya penurunan untuk jangka masa short term. Trend besar masih lagi uptrend. Okay. Cumanya kalau tengok dekat sini, kita punya cikau ni, lagging ni, dia dah menghampiri, dia kan dah turun dan dia menghampiri pada candle ni. So kalau dia pecah ni, dia dia turun dia akan test pada candle akan test pada apa kumu. First itu dia punya support yang pertama. Yang support kedua adalah lower kumu. Cumanya kalau awan ni kemudian dia akan start mengecik-mengecik dan candle ni pun dia akan sideways naik turun dekat sini. So possible untuk dia pecah ke bawah tu tinggi. Okay. Boleh faham? Okay, next. Yang ni, okay, yang ni downtrend. Kita nampak awan merah dia besar. Tapi dah semakin mengecik. Maksudnya dia punya bearish tu dah weak. Okay, downtrend dia dah weak, dah start weak. Okay. So kalau tengok kat sini, price saya rasa
Kijun, Tenkan dengan Kijun ni garisan dia dah bercantum dah kat sini. Okay. Tak apa, kita tengok price dah berada di atas Kijun. Dia dah start pecah naik. Cikau pun dah start pecah candle. Okay. Maksudnya trend menurun tapi dia cuba untuk rebound nak naik. Maksudnya dia nak buat, kita tak pasti sama ada dia nak buat correction ataupun dia betul-betul memang nak bertukar trend. Yang ni kita tak pasti lagi. So kalau dekat sini, kalau kita nampak ada volume masuk, kita boleh entry, tapi kita kena tahu resistance kita ada next resistance dekat area upper BB ni. Sorry, upper BB pula. Upper Kumu. Upper Kumu. So bila kita naik, kita kena tahu dekat sini ada resistance. So kalau dia tak lepas, dia akan sambung turun. Tapi kalau dia boleh pecah, maksudnya kita boleh monitor untuk nak cari buy, tapi bukan pada pecah tu lah. Maksudnya kita kena tengok dalam pecah, dia start pecah kan, dia akan plotkan 26 hari ke depan kan. So bila masa pecah tu, kadang dia pecah dia sideway, ataupun masa sebelum sebelum naik dia sideway dulu, dia pecah ke dia turun ke. So kita nak kena tengok dia punya apa, kubur ni bertukar bertukar warna. Okay. Tapi kalau tengok ni, transaction seminggu ni kan, transaction seminggu baru berada kat sini. So kalau dia nak pecah ni, dia kena betul-betul volume yang kuat untuk nak pecah sekali, ataupun dia akan drag dalam seminggu, 2 minggu untuk dia pecah. Okay. Okay, yang ni uh, first kita tengok cloud. Cloud memang besar, uptrend, hijau. Lepas tu kita tengok Kijun. Kijun dah cross dengan Tenkan. Sorry, Tenkan dah cross Kijun kat sini. Cuma Cikau. Okay, cuma Cikau dia dekat bawah price. So kita nak tunggu adalah kita tunggu price ni pecah dekat atas Tenkan. Dan kedua kita nak tengok Cikau ni berada di atas candle. Kita nak tengok tu. Yang ni bullish. Okay, yang ni bullish. Okay, ni contoh ni. So kalau tengok contoh ni, ni contoh yang cantik lah. Sebabnya ini adalah candle semasa. Ini dia punya uh, apa, awan. Kalau kita tengok awan dia pun dah, yang hujung ni nampak ni dia dah mendongak ke atas. Maksudnya dia bukan mendatar. Okay. Dia memang awal-awal dia memang nampak kecil macam ni. Bila dia dah start naik nanti baru dia akan jadi melebar besar kan. Okay. Cikau ni uh, dah berada di atas. Okay. So kalau tengok uh, cloud dah hijau, bullish. Candle pun dah duduk dekat atas Tenkan Kijun. Tenkan dah cross Kijun. Cikau pun dah berada di atas semua garisan. So kalau tengok macam ni, boleh terus entry lah. Sebab dia dah cukup cukup syarat dia. Okay. Cuma ini adalah continuation. Dia bukan masa awal-awal trend dekat bawah ni. Kalau awal kat trend ni, lain sebab ini dah continuation. Kita tengok macam ni boleh terus sambung. Lain cikau yang kuning ni memang built in. Memang ini semua basic, saya tak ada tambah apa-apa. Dia memang ada 5. Sekejap 5. Dia ada cikau, garisan kuning ni cikau, garisan biru Tenkan, merah ni Kijun, um,
Yang apa ni nama dia sengkau span A, yang bawah ni sengkau span B. Dia ada 5. Kumur tu terjadi bila sengkau span A ni berada di bawah span B, automatik dia akan jadi awan hijau. Ini awan ni dia tak boleh, kita kata dia bukan indikator. Kita tak boleh nak tambah garisan ke apa, tak ada. Dia terjadi sebab sengkau span A dengan span B tu bertembung. Bukan bertembung. Maksudnya perbezaan antara ruang tu, itu yang kita katakan awan tu. Cumanya kalau nak faham sengkau span A yang B yang mana satu kan susah kan, complicated kan. Just ingat awan dia hijau, merah itu saja. Katalah terlepas first entry yang ada breakout tu. Okey. Bagus soalan. Okey. So, contoh tadi kan. Hmm, mana kita dah, sekejap tengok ada tak contoh. Okey. Katakan dekat sini kan kita dah terlepas breakout, kat sini ada entry. Okay, nak entry dekat mana? Okay. Tadi garisan tankan semua. Tankan, kijun, uh, sengkau span A dengan sengkau span B. Ini semua adalah support. So, bila kita kata dia support, bila ada penurunan, kita boleh tengok dekat area tu. Contoh dekat sini kan, bila dia naik sikit, dia turun kat sini. Dia memang tak sentuh, tapi dia hampir-hampir. Dekat sini kalau kita nak confirmkan, kita boleh tengok time frame yang lebih kecil. Kita buka time frame, yang ni daily kan, yang ni chart daily, kita buka time frame H4. Kalau H4 selalunya dia akan buat macam ni. Dia pecah macam ni, then boleh entry. Maksudnya untuk candle, untuk chart masa ketika ni kita boleh entry. Ataupun masa dia buat dekat sini ke area sini, kita buka time frame kecil. Dia ada lagi satu, mana tadi sekejap saya tengok terlepas tak. Ni. Okay, katakan kan kita entry, dia punya breakout dekat sini. Breakout dia naik kan. Next, yang candle kedua naik. Okay, kita boleh entry kat sini. Tapi kalau terlepas, dia naik ni, dia akan buat sideway. Dekat sini, contoh kalau contoh dekat sini dia ada cross, tankan cross kijun ke bawah. Lepas tu dia cross balik, tankan cross naik. Dekat sini kita boleh entry. Kita boleh terus entry. Kita entry pakai entry, uh, dekat mana tadi? Kunci kau. Yang ni. Kita ambil yang dekat point B ni. Contohlah dekat sini kan kita terlepas nak entry. Kita boleh entry balik masa dia cross kat sini. Yang kalau untuk daily chart ni, kalau dia jadi macam ni, kita boleh terus entry saja daily chart tanpa perlu tengok time frame kecil. Tapi kalau dia jadi dekat tengah-tengah ni, dia tak ada apa-apa cross, kita boleh buka time frame kecil. Time frame kecil dengan syarat dia mesti um, jadi macam ni. Kalau dia jadi macam ni kat time frame kecil, kita boleh entry. Maksudnya dia tengah standby dah, semua dah standby nak pecah. Ataupun dia baru pecah sikit ke. Maksudnya dia mengesahkan yang time frame daily tadi, dia dah tak boleh turun lagi. Itu maksud dia. Macam mana nak setting color? Kat TV. Jadi setting color ke? Memang default ke? Saya pun tak ingat dah. Sekejap default kan? Default je, tak payah tukar. Sekejap kita pergi buka.
Saya share ni. Share. Share. Okay, kita share. Okay, boleh nampak tak? Katalah kita buang dulu kita buang dulu indikator. So cara dia kita just ni indikator. Okay. Kita klik indikator ni. Okay, kita cari je Ichimoku clock. Ichimoku clock. Okay, so dekat Ichimoku clock ni kita klik pada setting. Ni ada. Ni ada. Okay. Yang dia punya input ni tak payah tukar. Input dia kita biarkan je. So tukar kat sini je lah kalau nak letak color. Conversion line ni adalah Tenkan, ini adalah Kijun. Lagging span ni adalah Cikau. Lepas tu ada apa? Ini Sengkau span A, Sengkau span B. Lepas tu Kumo. Ni awan ni Kumo. So boleh tukar lah. Macam saya tukar cikau tu jadi kuning sebab candle kita dah hijau kan. So letak kuning. Cuma uh, cloud ni bagi terang sikit. Tak nampak. Kita terangkan sikit. Okay. Okay. Yang untuk Kumo ni, yang ni pun saya letak color kelabu je. Kita tak nak nampak banyak-banyak line kan. Okay, yang ni Kumo upper line dengan lower line ni, yang ni tak payah on. Sebabnya takut nanti confuse. Okay, kita hanya ambil tengok cloud ni kalau apa dah cukup dah. Okay. Okay, ni lagi satu contoh. Kumu hijau, cumanya kita dah nampak dah. Kumu dia dah start, awan dah start mengecik dah. Lepas tu, price dah berada di bawah Tenkan dan Kijun. Tenkan Kijun tak cross lagi, tapi price dah berada di bawah Tenkan Kijun. Cikau ni pun dah nampak dah nak menghampiri candle ni. So, possibility dia akan sideway kat sini. Kalau dia tak naik, dan dia akan pecah dekat awan yang nipis ni lah. So awan nipis ni memang senang dia nak pecah. Okay. Kalau trending macam ni, awan besar ni momentum dia kuat. So bila dia nak turun, dia tak boleh selalunya lah dia susah nak pecah sampai ke bawah. So dia akan test kat sini, dia naik. Bila sampai dah dekat dengan awan kecil ni, senang untuk dia nak pecah. Sebab kita punya support pun dua-dua support ni dah dekat dah. Okay. So kalau macam ni, kita jangan entry. So kita tunggu kalau price ni lepas daripada Tenkan ke atas, Cikau pun dah tak menyentuh mana-mana candle dan awan ni start membesar.
Okay, so bila kita nak baca Ichimoku ni, yang paling penting kita tengok trend. So kita nak tengok trend, kita baca daripada awan. Kita nak tengok dia dekat atas awan ke, bawah awan ke, dalam awan. Dalam awan maksudnya dia tengah sideways, kita tak nak. Bawah awan dia tengah downtrend, kita tak nak entry. Kita cari yang atas awan. Dia dah start breakout, kita boleh monitor, ataupun kalau kita dah terlepas, kita boleh tengok, kita boleh tunggu ada crossover Tenkan dengan Kijun ke, kita boleh tengok. Lepas tu kita kena tengok sama ada awan hijau ataupun merah. Itu untuk awan. Lepas tu kita tengok Tenkan dengan Kijun. Kita mesti cari Tenkan di atas Kijun, baru dia jadi uptrend. Sama ada dia memang dah uptrend ataupun garisan tu bersilang. Tapi yang lebih selamat kita cari masa dia baru bersilang. Okay. And then cikau. Cikau dia banyak sikit. Cikau dia mesti melepasi semua garisan. Itu yang kita nak cari. Maksudnya kita nak cari cikau yang berada di atas price, atas Tenkan, atas Kijun, atas awan. Yang tu kita nak tengok. Kalau dia bawah, kalau cikau tu berada di bawah semua, maksudnya dia tengah downtrend. So kita cari yang berada di atas saja. Okay, tak apa. Kita berhenti dulu untuk setakat ni saja. Okay, terima kasih semua yang join. So nantikan untuk kelas-kelas akan datang, kita akan teruskan dengan sesi kita punya sharing knowledge ni. So semoga ini dapat membantu anda semua untuk treat dengan lebih baik. Okay, okay, itu saja untuk malam ni. Okay, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.